Jadi dalam topik image ini anda dah belajar macam mana kita nak upload gambar ke dalam Canva, macam mana nak remove background, macam mana nak masukkan beberapa gambar dalam satu page ni, dan macam mana kita nak edit image tu, nak levelkan dia menggunakan teknik blur, ubah warna, ubah saturation dan letakkan teks di atas gambar. Sekarang saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk kita download gambar yang kita dah buat tadi. Mula-mula anda pergi ke share, tekan button download dan dia akan save dalam PNG sebagai default. Anda pilih saja PNG dan tekan download. Dia akan download gambar ini ke dalam folder download default anda. Okey, dah selesai download. Okey, ini adalah hasil yang kita buat tadi. Okey lah kan? Untuk permulaan, saya juga mencadangkan anda untuk terus praktis dengan pelbagai-bagai gambar lagi. Gunakan Canva ni, remove background, tukar image background dan type teks di sini. Praktis hari-hari untuk tambah skill anda, untuk tajamkan kemahiran anda. Jumpa lagi.